simpan emas ni okey ke? Harga macam kejap naik, kejap turun je. Ramai orang tanya benda ni. Jawapan pendek, jangka pendek, ya. Harga emas naik turun. Tapi jangka panjang memang confirm naik. Sebab nilai duit makin jatuh, bukan sebab emas makin mahal pun. Kata guru emas saya, Tuan Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas, orang yang betul-betul faham, dia tak fokus pun ke harga dalam RM. Fokus dia pada gram. Nak kumpul emas, bukan nak main harga. Sebab kalau kita tengok balik sejarah, tahun 1980-an, karipat sebiji 10 sen. Bawa RM1 boleh dapat 10 biji. Tapi 2018, karipat sebiji 50 sen, bawa RM1 dapat 2 biji je. ROI karipat 500%. Tapi makcik jual karipat 2018 bukan lebih kaya dari makcik tahun 80-an pun kan? Sebab apa? Sebab nilai duit berubah. Bukan karipat tu yang jadi emas. Kuasa beli duit yang jatuh, equivalent tu nilai duit makin lemah. Sebab tu simpan emas bukan nak kaya cepat. Tapi nak protect kekayaan. Nak kekalkan kuasa beli. Yang penting bukan berapa RM emas tu naik, berapa gram yang you dah simpan.